sekiranya kita menghadapi masalah-masalah yang semua ini, umpamanya seperti saya katakan tadi, tak mau tidur, payah nak makan, suami isteri selalu bergaduh, anak-anak menderhaka nak bapak, sama ada itu tanda-tanda, itu sebagai tanda-tanda adalah gangguan syaka. Kadang-kadang masalah kita ialah tak percaya adanya saka itu yang mengganggu. Sebabnya kadang-kadang anak-anak kita ke sekolah, anak-anak kita menangis pagi yang petang, gangguan. Mula-mula gangguan syaitan, anak lahir saja diganggu, anak itu menangis. Jadi kita kadang-kadang tak pandai, tak faham. Kita bawa ke hospital pun tak faham apa sakit budak ni. Tapi sekiranya kita menghadapi masalah-masalah yang sedemikian, kita mula-mula azankan 7 kali. Kalau begitu, kalau tidak boleh juga, kita buat cara lain, iaitu berubat secara Islam. InsyaAllah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian.